Okey. Okey, nak tanya si apa rahsia murid-murid kelas pertengahan ni boleh A+ sejarah? Okey. Kalau ikut cara saya, rahsia untuk kita dapat A+ dalam sejarah ni ialah dengan sentiasa ulang apa yang kita baca dan lakukan dengan konsisten. So macam saya selepas trial tu saya start push saya punya subjek sejarah. Dan saya punya jadual setiap hari saya study akan ada subjek sejarah lah. Setiap hari itu rahsia dia. Masa sebelum trial pertengahan semua biasa result berapa? Sebelum trial masa pertengahan saya masih biasa lagi. C je. C kan. And then nak dekat trial pun saya kurang push subjek sejarah. So masih biasa lagi C je. So bila dah habis trial tu saya tengok subjek sejarah saya macam kurang peningkatan. Saya tekadkan diri juga untuk kuatkan disiplin saya untuk maintain konsisten setiap hari, ulang je apa yang saya baca, setiap bab, setiap topik semua saya akan ulang setiap hari sampai nak exam lah. Ya, betul. Lepas trial sampai nak SPM, ya, paper sejarah setiap hari. Betul. Setiap hari mana ada last minute boleh A+. Okey, itu je Okey, itu je. Terima kasih Go. Tahniah untuk awak. Terima kasih, alhamdulillah. Good luck kat sukses kat mana-mana. Baik Go, terima kasih Go.